Jangan buat spekulasi, itu penegasan Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan apabila ditanya mengenai kedudukan negara selepas bekalan bahan api mampu bertahan sehingga Mei depan. Tegas beliau, spekulasi pasaran adalah berbahaya dan hanya memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Yang penting kita fokus tentang apa yang ada dalam kawalan kita dan memastikan bekalan dalam negara mencukupi. Apa yang dikatakan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita mempunyai cukup bekalan sehingga Mei, katanya pada sidang akhbar sempena mesyuarat khas Jemaah Menteri pada Jumaat. Jelas beliau, kerajaan juga tidak menutup pintu kepada usaha mendapatkan sumber bekalan baru bagi menggantikan stok yang digunakan dengan pelaksanaan oleh Petroleum Nasional Berhad dan syarikat minyak tempatan yang lain. Kalau harga minyak berterusan, kita mungkin kena bergerak kepada pendekatan yang lainlah. Buat masa sekarang, pasal kita pun tak tahu berapa lama konflik ini berlangsung. Jadi yang pentingnya kita bergerak dari pelan jangka pendek, sederhana dan panjang serta langkah-langkah sepatutnya, ujarnya.